mak bapak Spider-Man sebenarnya masih hidup lagi. Ni antara teori yang sering kali berlegar dekat social media dalam kalangan peminat-peminat Spider-Man. Ada banyak lagi sebenarnya. Ada yang kata yang MJ ni sebenarnya masih lagi ingat Peter Parker tu adalah Spider-Man. Dan ada juga teori yang cakap yang Hulk tu sebenarnya masih lagi ingat Peter Parker ni adalah Spider-Man. Kalau korang ingat lagi filem Spider-Man sebelum ni, iaitu Spider-Man No Way Home, Spider-Man minta tolong Doctor Strange untuk padamkan semua memori orang dekat sana, termasuk orang yang rapat dengan dia, daripada ingat yang Peter Parker ni sebenarnya adalah Spider-Man. But my question is, kenapa kau masih lagi nak teruskan cerita ni? Sebab aku rasa cerita tu dah cantik dah ditamatkan dekat situ. Patutnya it's time untuk diorang create satu lagi Spider-Man baru daripada universe yang lain. Maybe dengan different kind of story, jadi watak yang jahat. Dan bila aku tengok Spider-Man yang terbaru ni, aku nervous. Sebab apa lagi yang dia boleh buat untuk kembangkan jalan cerita ni? Well, dia masukkan watak The Punisher dekat dalam ni. Ada something yang diorang cuba memperkenalkan dan mengembalikan semula watak-watak ni, but maybe from a different universe. And benda ni sebenarnya memang dah dirancang yang diorang nak bawa kembali